Strike geng. Strike. Sana pun. Strike geng. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum geng. Selamat pagi. Okey, hari ni aku turun mancing lagi hari ni. Okey, hari ni target ekor ini loban lah. Aku nak try loban lah kat Teluk Bayu. Okey, Teluk Bayu ni hampa boleh berkelah lah sini. Kau tengok ramai orang. Sini kedai-kedai dah. Hampa boleh kena sini. Biung sup ada, laksa ada, nasi ayam ada, set bawai pun ada. Lepas tu air kacang pun ada. Sana kedai Pak Tam. Pak Tam mi udang. Dan ada macam-macam lagi lah. Ni kawasan ni, kawasan batu-batu sana. Hampa boleh mancing. Sana pun ada loban. Sana pun pot loban juga. MJ pun ada sana. Aku pernah buat naik. Okey. Ni lah kawasan hampa untuk berkelah sepanjang pantai sampai ujung sana. Okey, untuk lokasi aku mancing ujung sana. Okey geng, jumpa aku di spot geng. Okey geng, hampa tengok ni. Besar tu, lama papan. Hampa tengok. Ni. Okey geng. Besar tu, lama. Sepanjang pantai ni semua ada orang mengai. Jom kita jauh lagi depan. Okey. Thank you. Ni dia jalan naik sini lah. Jangan silap jalan lah. Silap jalan memang teruk lah. Kalau lalu kat bawah ni pakai jam terus kaki. Okey geng, jom jumpa aku kat spot. Tu dia Pantai Sen. Hampa boleh tengok Pantai Sen. Ada tu lapangan terbang-terbang. Ujung sana tu. Okey. Boleh tahan geng. Sementara nak sampai sini peluh cerau. Alhamdulillah. Okey geng, apa-apa aku nak set up dulu. Macam biasa aku bawa rod casting aku bawa. Untuk main loban pun, set loban pun aku bawa. Okey. Casting macam biasa lah. Loban tak masuk kita casting lah. Kalau kita loban masuk kita tinggal casting, kita main loban. Okey geng, yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey geng, aku boleh buat lah okey 11.30. Okey, jom kita layan ni. Okey geng, kita ada tabung OT dah. Kita tunggu sat. Tengok macam mana. Dah masuk lagi, kita layan lah. Okey, jom kita set up casting pula. Ini aku tak bawa udang hidup lah. Aku pakai udang mati hari ni. Okey, first balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dia sedap celah batu tu loban.
Bila dekat batu kita baling dia, oh lekat, dia tak pijau. Ada apa tang ni dia lekat pula. Aku pun lama dah tak main ujung ni. Dia tak tahu lah. Batu tu elok lah, panas. Kayu ni masuk dalam ayak sampai ujung tu ke apa macam mana tak tahu lah ni. Tak tengok lah, main tarik je. Tak ada lah MJ ke kapu ke lekat ni. Ada apa ni, bubu apa. Loban masuk loban. Ada sini loban. Tahu kok ayak besar, tak mau nak ayak surut sikit lagi kau. Tunggu surut lagi ya, tengok je lah. Kita main tepi-tepi ya, ayak besar ni. Kalau rasa dia makan gup macam tu, baru best. Yang tu baru mantap. Kena tu tahu lah, memang 1 kg ke atas. Mesin pun tak servis ni. Hari tu aku servis sekali, pasang tak betul ke mana tadi, bunyi pun lain macam. Tak apa, roti tu hanyut tak apa, aku tengok dah makan ujung tu, kena pikuk tu. Bila bawa udang hidup syok ni, main pelampung ni. Main pelampung syok ni. Rasa macam dah makan. Habis umpan. Umpan habis. Pandai dia makan. Oh, ikan apa tak tahu. Mudah lalu tak ada. Ini dia. Kadang besar. Mudah lalu kan tak mau pakai. Dan sayok baling siap ya kalau.
Tak nampak tanda-tanda loban. Pindah spot geng. Macam dah makan. Aku biar dulu lah. Tak ikan apa makan. Santai ke apa? Lepas balik. Dia lepas balik geng. Tak ni batu tinggi ni aku pernah duduk bawah lah. Tak pernah duduk. Tak tahu lah. Cari lubang baru. Kita try aja, ada rezeki ada. Tak ada rezeki nak buat macam mana? Macam kecil ni. Pok. Oban tak ada ni. Bok. Campur makan aku tak pasti. Macam halus ya. Boleh samsak dah makan ni. Makan lah gulai. Nah. Makan lah gulai nah. Habis lepas. Muka tu punya boleh. Boleh banyak ekor lah boleh. Tengok lah. Aduh. Bolos. Ramai ya hari ni, ramai. Serius ramai. Aku nak duduk tempat aku duduk, ada orang duduk. Kita ubah lah, kita duduk lain lah. Banyak je tempat, tapi ujung-ujung boleh duduk tangan tu sedap kot. Lagi kita try tengok. Kita try pindah pergi duduk tepi tu, tepi batu besar. Udang habis kita nak pakai SP je. Tak pun magic je. Tengok lah ni duduk makan ni, tapi tak tahu lah ikan kecil kot. Tak pun buntai. No, kok so macam buntai. Tak ada rasa. Ya. Dia tak ada apa. Okey geng. Jom kita tengok hasil ustaz. Tak ada lah ini letih, orang ramai. Orang ramai tak boleh buat apa. Ayo takut. Oh, ada MJ. Nah, aku. Alhamdulillah. Yo. Masa aku sampai dia yang rasa okey sikit. Lepas tu elok main dalam lewat lah okey 1.5. Yang kuat. Pindah spot ni yang baru dapat. Sini. Dapat lah apa sekok. Nak buat macam mana? Kadang-kadang rezeki dia macam tu lah. Kadang ada banyak, kadang ada sikit. Alhamdulillah. Okey. Aku pun tadi rasa macam
Nak rehat sekejap. Tak lagi nak gerak balik tengok lah sekejap lagi petang-petang sikit. Saya jah loban tengok macam mana. Kok dia nak main belah ni. Belah sini tadi sana aku try tak ada. Dia tak masuk. Okey je, kita layan je. Aku nak rehat sekejap. Tengok Ustaz. Belah tu dia jangkat Ustaz. Belah tu jangkat sikit. Strike geng. Strike. Sana pun papu. Alhamdulillah. Ya, ada strike. Rezeki. Tadi dah tarik kasak ni hak ni bawa tu. Alhamdulillah. Setelah pindah spot, berapa kali pindah spot lah? 1, 2. Ni spot yang ketiga. Pindah spot yang ketiga baru dapat. Alhamdulillah. Dapat. Alhamdulillah. Nasib baik agak. Tidak kumpau. Tadi first aku baling tadi ada. Dah hinjut. Kuat kot lah. Tak lekat. Kita tak kena elok. Udang besar sangat. Okay, kita try lagi je. Ni pun ada, ingat tak ada. Tapi nak baling payah. Bismillahirrahmanirrahim. Baling rata-rata lah. Aku baling depan ni je. Tak baling jauh pun. Tapi depan ni batu banyak. Tadi dah hinjut. Kuat kau. Tak kena ke. Buntai pun banyak ni. Try lagi. Bawa buntai. Batu saja ni. Ini pun batu banyak. Depan-depan tu aku nak baling tak boleh pokok. Depan-depan ni semua batu. Makan. Dah makan. Ini butai. Aduh. Butai tara dia makan ni. Duk. Aku main kot celah batu ni lah. Tak boleh nak baling kot jauh. Ada ni. Bỏ kan bỏ. Lama banyak kok lah sini. Strike geng. Alhamdulillah. Apa yang kedua? Tu dia. Aku duk kata tak ada. Tadi makan dia ni. Tak lekat. Saya mana? Alhamdulillah. Saya goreng sedap ni. Okey, Assalamualaikum geng. Aku sampai rumah dah. Alhamdulillah.
Aku dapat tadi rapu 2 ekor. Telur pun mungkin 2 lah. Aku balik Aku dah sampai rumah lah. Alhamdulillah. Okey geng. Jadi ikan tadi aku bagi dekat pakcik tu lah. Dia duduk tengah mengai tu. Dia duduk mengai, anak-anak dah mengai dengan orang rumah dah. Jadi aku bagi ikan rapu 2 ekor yang aku dapat tu. Aku bagi kat depa. Okey guys. Yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Hari ni geng, spot Teluk Bayu memang full lah. Tempat yang aku suka duduk tu memang tak boleh lah. Oh, ada orang. Ramai ni ada orang. Aku terpaksa pergi naik atas. Naik atas, tak makan, aku ubah. Buntai banyak. Ubah lagi. Jalan nak keluar Alhamdulillah strike 2 ekor. Jadi aku bagilah ikan tu dekat pakcik tu. Alhamdulillah. Kita kongsi rezeki dengan orang lain semua. Berbagilah rezeki. Boy, aku ikan dalam peti yang aku mengai hari tu pun duk ada lagi, tak habis lagi. Okey geng. Apa-apa nanti jumpa aku di next video geng. Okey, assalamualaikum.